Beberapa hari yang lepas, Iran telah diserang. The United States and Israel are launching airstrikes across Iran. Bila benda macam ini berlaku, kita semua tahu pasti satu perkara akan berlaku. Market akan bergerak. Dan sememangnya betul. Harga minyak mentah dah naik. Emas dah melonjak. Dan US dollar dah mengukuh sebab ia dianggap safe haven. Tapi ada satu pasaran yang tak ikut skrip. Saham. Ramai dari awak mungkin menjangkakan sekurang-kurangnya ada sedikit panic selling. Sebab perang kan? Tapi apa yang berlaku? Saham hampir tak bergerak. Dia jatuh sikit saja. Dan di sinilah soalan sebenar bermula. Kenapa saham tak bergerak? Adakah market mengambil ringan situasi ini? Atau kita yang salah faham terhadap keburukan insiden ini? Kerana jawapan kepada soalan ini boleh memberi impak kepada pelaburan kita. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability. Untuk faham apa yang sedang berlaku hari ini, kita sebenarnya boleh rujuk kepada sejarah. Konflik geopolitik bukan benda baru. Dunia kita sudah melalui banyak peperangan dan krisis sebelum ini. Dan setiap kali berlaku ketegangan seperti ini, pasaran kewangan sebenarnya menunjukkan tingkah laku yang agak konsisten. Kalau awak melihat gambar ini, perang berlaku lebih kerap daripada yang kita sangkakan. Dan sungguh pun pasaran saham mungkin jatuh untuk seketika dalam jangka masa yang singkat sahaja. Kadang-kadang tak sampai pun sebulan, pasaran saham akan mula naik semula. Kalau awak lihat harga lepas setahun, hampir kebanyakan pasaran adalah positif. Tapi kenapa pattern dia macam ini? Di sinilah saya nak buat satu pendedahan untuk korang semua. Mengikut sejarah, perang dengan sendirinya tidak semestinya menjatuhkan pasaran saham. Apa yang biasanya menentukan sama ada pasaran saham jatuh ataupun tidak ialah kejutan kepada bekalan minyak akibat perang tu. Contoh paling jelas ialah Gulf War 1990. The day he invaded Kuwait, Saddam Hussein helped to shape our modern world. Apabila Iraq menyerang Kuwait, pasaran panik kerana Kuwait dan Iraq merupakan pengeluar minyak yang penting pada masa itu. Harga minyak telah melonjak dengan cepat daripada sekitar $17 setong kepada lebih daripada $30 dalam masa beberapa bulan sahaja. Dan S&P 500 akhirnya jatuh hampir 18% dalam tempoh yang sama. Tetapi apabila ketidakpastian berkurang, pasaran saham telah pulih dengan cepat. Terdapat banyak lagi kajian formal, contohnya beberapa kertas kajian yang tertera di skrin awak sekarang, yang menunjukkan bahawa reaksi pasaran saham terhadap kejutan harga minyak boleh dijelaskan dengan mengaji kesannya kepada keuntungan syarikat. Dalam kata lain, bila harga minyak melonjak secara tiba-tiba, kos ekonomi meningkat dan profit margin syarikat boleh tertekan. Itulah yang akhirnya memberi kesan kepada harga saham. Kalau konflik itu tidak benar-benar mengganggu bekalan tenaga global, reaksi pasaran saham biasanya jauh lebih kecil. Untuk mengukuhkan hujah saya, awal tahun ni Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, telah ditangkap oleh pasukan tentera Amerika Syarikat. Satu peristiwa geopolitik yang agak dramatik dan tak disangka. Dan kalau awak tak tahu, Venezuela mempunyai antara rizab minyak yang terbesar di dunia. Namun, apa yang terjadi kepada pasaran? Harga minyak hanya naik sedikit, sekitar 1%. Kerana Venezuela menyumbang kurang daripada 1% daripada bekalan minyak global. Dan pasaran saham macam tak terkesan langsung. Ini menunjukkan bahawa pasaran hanya akan panik apabila konflik itu benar-benar mengancam faktor ekonomi yang penting, seperti bekalan tenaga, inflasi atau keuntungan syarikat. Tapi bagaimana harga minyak boleh mengancam keuntungan syarikat? Jawapannya adalah kerana minyak sebenarnya adalah salah satu input yang paling penting dalam ekonomi moden. Minyak bukan sekadar digunakan untuk kereta. Ia digunakan dalam pengangkutan, dalam logistik, malah dalam pengeluaran bahan seperti plastik dan bahan kimia. Jadi apabila harga minyak naik, kos untuk menghasilkan dan menghantar banyak barang juga akan meningkat. Apabila kos ini naik, syarikat-syarikat biasanya ada dua pilihan sahaja. Mereka boleh menaikkan harga dan kosnya akan ditanggung oleh pengguna.
Of course, kalau macam ni, sales mereka akan jatuh. Atau cara kedua, mereka menyerap kos tersebut dan menerima margin keuntungan yang lebih rendah. Tak kira apa yang awak buat, keuntungan awak akan terkesan. Tetapi kesannya tidak berhenti di situ. Apabila kos pengangkutan dan pengeluaran meningkat dan harga barangan di pasaran naik, ia akan memberi tekanan kepada kadar inflasi. Dan apabila inflasi mula meningkat, Bank Pusat biasanya akan menjadi lebih berhati-hati. Mereka mungkin menangguhkan pemotongan kadar faedah atau mengekalkan kadar faedah yang lebih tinggi untuk lebih lama bagi mengawal kenaikan harga. Apabila kadar faedah kekal tinggi, kos pinjaman menjadi lebih mahal, perbelanjaan pengguna boleh menjadi lebih perlahan dan pelaburan pun boleh dikurangkan. Semua ini akhirnya memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi yang akan mengurangkan jangkaan keuntungan syarikat-syarikat. Of course, yang itulah akhirnya akan menjatuhkan pasaran saham. Dan dengan pendedahan ini, ia membawa kita kepada intipati utama video kita hari ini. Adakah konflik Iran hari ini akan mengancam bekalan minyak dunia? Dan jawapannya mungkin terletak pada sebuah lokasi yang sangat spesifik. Namanya Straits of Hormuz. Straits of Hormuz terletak di antara Iran dan Oman. Dan setiap hari kira-kira 20% daripada bekalan minyak dunia melalui laluan ini. Itu bersamaan dengan hampir 1/5 daripada perdagangan minyak global. Beberapa hari yang lalu, pihak Iran telah mengumumkan bahawa laluan ini telah ditutup dan kapal yang cuba melaluinya akan diserang. Ini sudah tentu akan menjejaskan sektor tenaga. Itulah sebabnya harga minyak telah naik mendadak. Secara teori, ini adalah senario yang sangat serius. Kalau laluan ini benar-benar terhenti untuk tempoh yang panjang, ia boleh mengganggu hampir 20% bekalan minyak global dan menyebabkan harga tenaga melonjak dengan tinggi. Dan seperti yang saya katakan tadi, ia akan menjejaskan pasaran saham. Tetapi, para pelabur masih cuba menjawab satu soalan yang sangat penting. Adakah ini gangguan sementara atau permulaan kepada kejutan bekalan minyak yang sebenar? Sekiranya ia adalah gangguan sementara, kesannya mungkin tak akan serius. Kalau ia adalah gangguan yang lama dan harga minyak mula mencapai $100 setong, awak akan nampak pasaran saham mula jatuh. Bukan sahaja di US tetapi di seluruh dunia. Jadi selepas semua penjelasan ini, kita sampai kepada intipati video ini. Apa yang patut kita buat? Pada pandangan saya, jika awak sudah ada posisi dalam pasaran, jangan panik dulu. Sejarah menunjukkan bahawa kebanyakan konflik geopolitik mencipta volatility jangka pendek, tetapi jarang menyebabkan kejatuhan pasaran yang berpanjangan, kecuali ia benar-benar menjejaskan ekonomi global. Jadi, jika portfolio awak sudah diversify dengan baik, biasanya awak boleh relax saja. Dan sekiranya pasaran saham jatuh, awak patut mengambil peluang ini untuk cuba mengumpul saham pada harga yang lebih murah. Contohnya, perang atau tak perang, awak masih akan tengok YouTube, betul? Awak masih akan guna Microsoft, betul? Ada setengah syarikat yang masih merupakan syarikat yang baik, tak kiralah perang ataupun tidak. Jika awak masih belum ada posisi, tunggu dan lihat dulu. Jika pasaran kekal stabil, ini memberi isyarat bahawa risiko ekonomi mungkin tak sebesar yang dijangkakan. Tetapi jika pasaran mula jatuh, itu boleh membuka peluang kepada pelabur jangka panjang untuk membeli pada harga yang lebih murah. Ingatlah, mengikut sejarah, kebanyakan pergerakan pasaran akibat perang akan pulih selepas setahun dan setengah dalam masa sebulan pun dah pulih. Bagaimana awak menggunakan maklumat ini terpulanglah kepada awak. Tapi ingat, yang penting, jangan terburu-buru untuk buat keputusan. Konflik ini masih awal dan kita masih tidak tahu apa akan terjadi. Jika semua ini terlalu rumit untuk awak dan awak sudah pun penat nak keep on updating sendiri, awak sebenarnya boleh mencari saya sebagai advisor. Saya boleh tolong awak dalam segala aspek kewangan, termaksudlah dalam pelaburan. Sekiranya awak minat, boleh isikan borang yang tertera di skrin awak sekarang. Dan saya akan hubungi awak dalam masa seminggu. Kalau awak mendapati maklumat dalam video ini bermanfaat, silalah subscribe untuk lebih konten macam ini. Saya tahu korang dah jelak dengar, tapi sokongan awak amat bermakna untuk meneruskan perkembangan channel ini. Dan dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi, bye-bye.